Okey, kita unboxing clear sinus. Dekat luar kotak ni dia ada cara nak guna. So inilah dia clear sinus. Yang ni adalah dia punya sachet, dia punya serbuk yang kita kena campurkan. So inilah dia, kita tengok botol dia macam ni. Ni adalah amount air yang kita kena masukkan, 250 ml. Ini adalah masukkan air, masukkan serbuk, kemudian goncang, dan kemudian masukkan sebelah kanan, keluar sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Ini adalah sachet dia, macam ni, serbuk. So, boleh koyak kat sini, masukkan dalam bekas yang dah ada air suam. Okey, nanti boleh cuba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.